Saya tak hafal. Saya tak hafal lirik dia. Banyak lagu nak kena hafal. Satu album ada 10 lagu. Lepas tu, ya ke? Alamak. Sani Sahuri lagu raya. I nyanyi lagu raya je boleh tak? Sani Sahuri lagu raya tu lagu apa? Sani Sahuri? Lagu apa Sani Sahuri lagu raya? Jatuh hati sis. Okey Nor, jumpa lagi Nor. Salam adik-adah. Sani Sahuri. Salam adik-adah Isyak. Rahimah Rahim. Rahimah Rahim. Bersabarlah sayang Itu ada perkataan ni tak? Waalaikumsalam Rizal. Ada perkataan Adi Fitri tak? Kalau ada perkataan Adi Fitri tak dibenarkan tau nyanyi lagu tu. Ada tak lirik lagu tu ada sebut Adi Fitri tak? Apa tajuk dia? Semua insan sedang gembira di hari ini sayang. Tak ada kot kan? Tak ada kan? Okey, jom kita nyanyi. Ada. Mau. Okey, Fauzan. Musik on. Lagi, maaf. Semua insan sedang gembira di hari ini sayang. Hari yang mulia, marilah bersama di hari raya. Hilangkan duka, lupakan saja kisah yang lalu, gantikan cerita baru, agar hatimu waspada selalu. Jangan kau sesalkan, jangan engkau tangiskan. Sedih lagu ni. Abang. Pada mereka yang tak mengerti, menuduh dirimu di jurang kesalahan saja, ku tak sampai hati. Biarkan engkau sendiri, tetapi diriku dan juga temanmu yang tahu kisah derita dan luka di dada, hanya ku harapkan kau harus bersabar dan bertenang selalu. Bah, ada nak tengok muka you, bah? Abang tak nak. Sinilah sekejap. Pada mereka yang tak mengerti, menuduh dirimu di jurang kesalahan saja, ku tak sampai hati. Biarkan engkau begini, tetapi diriku dan juga temanmu yang tahu kisah derita dan luka di dada, hanya ku harapkan kau harus bersabar dan bertenang selalu.
ikut nyanyi lah. Sedih lagu ni. Nangis. Nangis ramai-ramai. Itulah. Terima kasih, Amy. Terima kasih. Itulah. Korang suruh aku nyanyi lagu ni. Sedih. Sedih. Al-Fatihah. Lagu bagus Siti Zah. Lagu balik-balik kampung. Itu bukan lagu raya tau. Kan? Jom. Kita nyanyi lagu ni pula. I suka lagu-lagu Intan ni. Ku senandungkan lagu untukmu. Balik Rembau Isya tak tahulah. Saya tak tahu lagi. Kalau kata ramai-ramai semua tu, cuba tanya suami, kenal tak Jalaluddin? Bah! You kenal ke Jalaluddin? You kenal ke Jalaluddin? Dia tu kat mana? Orang Jalaluddin tu saya kat mana? Suraya. Dia tanya you, kenal tak Jalaluddin? Nama orang Suraya sebenarnya. Suara Kak Sheila tu special sikit. Garau sasa-sasa. Alhamdulillah. Tabarakallahu minkum. Tak kona deh kau. Suraya. Kau cuba cerita dengan Dan penuh-penuh kit. Kau baru tak. Kau sekolah mana? Jalaluddin tu sekolah mana Suraya? Apa dapat tajuk lagu Dan Quintan ni? Senandung. Senandung. Jalaluddin Tok Mudim. Jalaluddin Tok Mudim. Nazli kau. Suara best sis. Terima kasih Muhammad Putra. Lama dah dulu pernah datang rumah Sheila. Abang ipar saya duduk Ampang. Abang ipar dia duduk Ampang. Potik topi nyala tengah. Itu lampu. Jalaluddin Tok Mudim. Dalam bosi. Apa benda dalam bosi apa? Tok Mudim Tok Undang ke dia? Tok Mudim Tok Undang ke? Jalaluddin tu Tok Mudim undang ke? Jalaluddin Hasan. Janganlah macam tu MD. Apa kono topi nyala tengah ni? Dia kata, potik topi nyala tengah. Tu apa benda? Jawab. Orang ni 9 main dia jauh. Kau orang ni 9 kau jawab dan susah kau kan. Potik topi nyala tengah. Tu apa benda? Cuba cakap. Kan Eden pun undang luar. Betul lah tu bah. Kontraktor teh. Ayo kena kau undang luar luar apa tu apa? Sungai Ujung tu kena lah tu. Banyak ayam apa cari? Kau jawab. Ya, Umi, kau orang mana Umi? No Syikin kau mana? Kau orang ni 9 kan dan susah kau kan. Baik kau keluar cepet. Hadurullah jalan. Si Mami Mulus ni kan daripada gitu lagi tau. Kau masuk